tak silap aku ada something like dia ada pakai serpihan tengkorak orang lama juga. Kali ini kita nak dengar cerita sebenar yang terjadi disebabkan oleh Santau yang dihantar kawan P kepada P. So, kita tak nak buang masa lagi. Kita biarkan P lah untuk cerita lebih lanjut lagi tentang Santau kawan. So, P, kau boleh teruskan dengan cerita. Okay, cerita Santau ni dia start daripada girlfriend aku ni, dia selalu pergi rumah aku. Dengan aku selalu bawa member aku pergi rumah aku lah, untuk buat macam lepak-lepak lah. Lepak-lepak, and masa tu condition aku masih masih tak stable lah. So kita jump to the Santau tu kan, aku explain punya condition. So condition aku tu masih belum stable. Ingat tak partnya aku cerita pasal aku boleh nampak-nampak benda dalam macam hantu dunia kebayan kan? Oh, nampak ya. Ingat. Yang tadilah yang kau cerita tadi tu lah. Kan? Masa tu adalah sebelum aku pergi berubat semua. So masa tu aku cakap tadi condition aku tak apa-apa sekarang. Sebelum aku pergi berubat, aku pergi jumpa psikiatris. Jumpa psikiatris yang family aku bawa aku pergi jumpa psikiatris kan, untuk check aku punya mental health condition. Just untuk kepastian lah, in case aku ada hidap apa-apa penyakit kan. Masa tu so far okay lah, aku punya condition semua okay. Tapi aku ada hidap this one thing which is my trauma after kejadian besar-besar macam tu kan. So impact macam tu agak besar bagi aku. So memberi trauma kepada kau juga lah kan? Trauma bagi aku lah. So benda macam tu dia tak, macam jumpa psikiatris macam ni kan, dia tak bantu aku. So aku masih nampak benda yang tak sepatutnya. Benda sama je lah. Aku jumpa doktor semua kan, hijab aku still terbuka. Aku explain dengan doktor kan, doktor just cakap aku ni berhalusinasi. Aku makan ubat, aku konsum ubat tu kan, aku try tidur dengan cara yang tenang. Jadi kan aku masih nampak benda yang sama. Ibarat aku hidup di dua alam yang berbeza. Aku hidup di alam gaib, aku hidup di alam yang kita hidupnya. Dan aku boleh nampak dua alam. Dan benda macam tu bagi aku tak sihat bagi aku. So dalam rumah, girlfriend aku ni dia tengok aku ni macam lain lah. Time tu perangai, okay, kalau nak cerita, perangai kau ada tak nampak macam pelik tu yang buat girlfriend kau tahu yang kau ni lain tak? Perangai aku pelik, kawan aku pun tengok aku pelik. So dia orang pun fikir aku ni macam gila. Gila. So dia orang decide untuk bawa aku pergi berubat. Oh, tu permulaan yang kau pergi berubat kan? Berubat. After benda psikiatris tadi, so the last choice is berubat lah. Yalah, kita nak cari ikhtiar benda lain kan. Selain daripada psikiatris juga, kita maybe ada ikhtiar benda lain. Aku faham. Betul. Lepas tu kau, okay, teruskan. Bila kawan aku ni masuk, dia rasa macam panas. Aircon tak berfungsi ke apa ke? Aircon buka sejuk 16, tapi panas. Dia rasa panas. Panas yang kau ceritakan ni, panas yang lain ke ataupun panas yang memang condition panas yang biasa? Dia macam kau bermainan dekat bawah panas kan. Hari-hari panas macam kau main bawah. So dia macam rasa macam something energy yang tak baik lah kan. Dia dapat rasa energi yang tak baik. And masa tu dia tak bagi tahu aku lah. Dia tengok je, dia monitor aku, tapi dia bagi tahu girlfriend aku lah. Dia bagi tahu girlfriend aku, and girlfriend aku bagi tahu aku lah. And after a while, dia orang decide untuk bawa aku pergi berubat. Tapi kau ikutkan je lah. Aku ikut lah, sebab dah setuju kan, nak keluar kan. So pergi je lah. Masa tu kita orang makan. Dah makan. Dan kita orang teruskan perjalanan pergi ke tempat orang
berubat. Hmm. Once sampai tempat berubat tu, kita orang masuk rumah. Macam biasa kita orang bagi salam ke rumah. And then tunggu turn kita orang kan. Oh, ada turn lagi. Ada turn. Oh, memang okey. Yang ni pengamal perubatan tu bomoh lah kan? Bomo, yes, bomo. And then masa dah nak turn aku kan, orang tua dari aku masuk rumah kan, aku perasan lah dia, orang tua ni selalu tengok aku. Oh, dia perhatikan gerak-geri kau. Masa tu aku tengah duduk ke sofa, ada sofa, dia tengah duduk facing aku. Aku duduk ada kat sofa. Aku tengok keadaan rumah. Tapi bila aku tengok sebelah sini kan, sebelah sini aku punya mata yang apa? Ekor mata. Ekor mata aku kan, aku dapat tengok siapa yang tengok aku. Dia tengok aku bila aku toleh ke arah aku nak tengok arah dia. Kau tengok arah lain, dia akan perhatikan kau. Dia akan perhatikan aku. Setiap kali aku pandang arah lain, dia akan tengok aku. Kalau aku tengok dia, dia tak tengok aku. So bagi aku benda tu tak selesa. Tapi apa? Nak cakap seram tu, bagi aku seram lah. So rumah tu pun macam sejuk bila aku step into that house, aku pun dapat rasa energi yang kuat. Aku dibawa untuk pergi berubat ni adalah untuk tutup aku punya mata hijab. Hijab aku lah. Hijab. Hijab. Okey, hijab. Aku dapat tengok benda yang tak bagus lah. Tak bagus. So, it's not a good thing lah to see benda dua alam tu kan. So, after pergi berubat, kita orang balik, mata hijab aku memang dah okey lah. Dah okey. Aku tak boleh tengok benda lain dah. Aku tak nampak benda gaib dah. So permanently kau memang dah tak nampak lah benda tu. Sampai sekarang aku memang tak dapat nampak. Baguslah. Baguslah untuk kau. Bagi aku tak nampak benda tu kan bukan benda yang bagus pun kan. Betul. Untuk first experience ni aku tengok mata hijab tu bukan memang aku first experience lah. Tapi aku tak nak lagi lah. Cukup lah. Sekali lah hidup cukup lah. Cukup. Ada few sessions. Aku tak nak experience sangat lah. Session kan. Session terakhir aku dibagi tahu yang siapa yang santau aku. Santau aku kan. And this is the big part. Bukan aku seorang je yang kena sebenarnya. Girlfriend aku pun kena sekali. Oh, girlfriend kau pun kena sekali. Nak jadikan cerita ni pendek actually yang santau aku ni adalah member aku sendiri. Member kau sendiri? Member aku sendiri. Kawan baik kau ke? Kiranya memang member best kau lah. Best member aku. Macam mana aku tahu kan? Macam mana aku tahu tu member aku adalah dekat session last aku. Aku tanya siapa yang santau aku. So orang tu beritahu tak? Bomoh tu beritahu tak? Orang tua tu dia tak boleh beritahu nama. Oh, dia tak nak beritahu nama lah. Dia bagi clue. Dia bagi clue. Clue yang dia bagi adalah dia cakap macam ni dengan aku. Orang yang santau kau tu adalah orang yang terdekat dengan kau. And orang tu sangat rapat dengan kau. And orang tu adalah member kau sendiri. Member kau sendiri? Member aku. Memang member best kau lah kan? Kira member best aku lah. So aku terfikir macam kawan aku sendiri, member aku sendiri. Aku tanya balik lah, kalau aku show gambar boleh tak? Dia cakap, So aku pun cepat ambil telefon aku kan, aku search gambar group yang kita orang ambil gambar ramai-ramai yang sebuah aktiviti beriadah dekat tempat yang kita orang selalu pergi kan. So aku show and then aku tunjuk satu ni ke and then bila aku show this gambar show the guy punya gambar lah. Show member aku punya gambar member aku ni. Jika so aku macam terkejut juga. Aku macam aku dalam hati aku macam
serius lah dia ni yang santau aku. Dan aku tanya balik lah, ni ya. Dan ni ya. Dan aku tanya balik lah. Wih, gila Gila guys. Gila macam tak. Masalahnya sekarang aku tak faham. Member base kau yang buat kau. Masa Okey. tu aku fikir panjang sangat lah. Aku just macam cakap, aku tanya balik lah. Okey, time kau tahu yang member base kau yang pergi buat kau time, apa perasaan kau time? Masa tu aku rasa Kau rasa kecewa. marah tak? Marah ada, kecewa ada, and sedih pun ada lah. Sebab kawan kan, dah lama berkawan. Kita orang pun, kalau kita orang keluar makan pun kita orang selalu bersama. Kita orang keluar apa? Yelah, dah kau cakap member base kan. Member base lah. Kalau dah member base guys, korang tahu-tahu lah member base. Member lepak memang member pergi mana-mana bersama kan. So aku selalu share story kan dia. Kadang-kadang kita orang apa? Kadang-kadang aku belanja dia makan, dia pun belanja aku makan kan. Aku tak expect lah benda macam ni. Dia sanggup buat benda macam ni kan. So agak sedih juga lah sebenarnya. Okey. Berbalik pada Santau ni. Okey, aku nak tanya kau soalan. Santau ni, kalau kita orang boleh tahu, okey, yang ni bukan sekadar aku. Aku tak rasa aku seorang yang curious sekali. Aku rasa pendengar-pendengar pun curious. Boleh tak aku nak tahu? Kita orang nak tahu Santau apa yang dihantar dekat kau ni? Kan tadi aku dah tahu siapa santau aku kan. So aku direct tanya, santau jenis apa yang kau member aku ni hantar dekat aku? So dia tanya, dia bagi tahu aku lah. Dia macam, member kau hantar santau jenis pemisah. Pemisah ni dia ambil dari tanah kubur yang lama. Tanah kubur. And tak silap aku ada something like dia ada pakai serpihan tengkorak orang lama juga. Masa aku dengar tu aku macam shock lah, macam why and why kan kawan sendiri kan. Buat apa lah kau buat benda macam ni kan. Nak cakap iri hati pun aku tak pasti pun apa yang aku buat. Aku just relax je. Kawan macam biasa kan. So guys, aku nak tanya kat korang lah yang dengar ni sekarang ni. Kalau korang tahu tentang santau pemisah ni kan, korang boleh komen kat bawah nanti ya. Kita orang pun nak baca juga. Maybe ada pernah yang antara pendengar-pendengar kat sini yang terkena macam santau pemisah tu. Kita orang nak tahu juga santau pemisah yang korang alami ni macam mana. Boleh komen juga di bawah nanti ya. Okay, Pe, time tu kan, bila kau tahu kau kena santau pemisah apa semua, kau still berubat lagi kat situ tak? Ke kau dah sembuh juga time tu? Sembuh. Kalau cakap sembuh, sekarang okey lah. Okey. And ada satu lagi cerita. Aku dibagi tahu yang aku punya santau ni dihantar untuk kali kedua, ketiga. Oh, banyak kali. Yang first tu dia dah start hantar masa aku dengan partner aku yang ex aku, consider ex aku yang dulu lah. Oh, ex kau yang lama pun dihantar juga. Okay. And then aku dapat bila dihantar dekat my partner, yang current partner, aku just dapat rasa yang macam mungkin dia ada crush lah dengan aku punya partner. Oh, kau suspect dia macam tu? Aku semacam tu, and mungkin dia ada iri hati dengan aku. Oh. Masa tu lah, masa aku tahu apa. Cuba kau tak tahu nak punca dia macam mana. Aku tahu punca dia apa. Yelah, manusia ni kau susah nak macam, kita susah nak predik manusia ni. Kalau dia dah iri hati pun, apa-apa benda pun boleh buat dia dengki, boleh buat dia marah, sampai buat benda yang di luar jangkaan fikiran manusia yang waras lah kan. Masa dihantar santau apa semua kan, tak tahu. Kita pun hidup macam biasa lah. Go with our basic life semua kan.
Okay. Sebelum nak tu, aku nak tanya juga. Masa ongoing on Santau tu kan, ada tak benda-benda yang jumpa ke kat rumah ke something macam benda yang dihantar ke rumah ke ataupun something yang korang jumpa ke, kau jumpa ke ataupun bomoh tu orang tua tu ada cakap yang ada something yang aku jumpa kat rumah kau macam tu ke something. Ada tak? Kita orang tak ada pergi cek yang ke rumah. So masa tu aku just cek aku je, aku tak tanya pun. So untuk cek rumah-rumah apa semua kan, aku tak belum cek lagi even sampai sekarang. Tapi aku rasa maybe kalau orang tu cakap kalau kau nak okey sekarang mungkin benda tu tak ada lah kan. Aku rasa lah this is my prediction lah. So sekarang kau feel okay juga lah kan? Sekarang okey lah. Ya, okay. Susah lah nak jangka manusia ni. Tapi yalah, lepas apa yang terjadi dengan kau pun bertambah pulih. Aku rasa macam bersyukurlah dengan apa yang jadi kat kau. Tapi kan, yang interestingnya guys, before dia berubat, okay, yang ni memang gempak. Before kau pergi berubat tu, sebenarnya kau hilang 3 hari kan tentu. 3 hari lah, 3 hari. Yeah. And then guys, untuk pengetahuan korang semua, si P ni dia hilang selama 3 hari. And then dia kena viral juga disebabkan oleh kes kehilangan beliau tu. Dia kena viral dalam Facebook, masuk dekat Sarawak Edition, masuk sekali dekat newspaper Cina guys. Memang gempak lah time tu, dia kena viral. So aku adalah baca few komen tentang si P ni. Aku baca few komen, ada yang komen yang negatif, ada komen yang positif. Okay friend, kita nak tahu semasa kehilangan kau selama 3 hari itu, kita orang nak tahu kau pergi ke mana and then apa yang terjadi sebenarnya. Boleh tak kau ceritakan? Okay, sebenarnya yes, aku hilang and aku hilang ingatan. Okay lah, benda after pergi berubat apa semua kan, aku punya ingatan tu dia slowly recover lah. So aku dapat ingat lah aku punya what happened masa aku hilang semua kan. And masa aku cerita balik lah apa yang aku ingat kan. So, ada certain part of my memory yang aku try to recall back, ada yang terapa, ada yang apa kan. So perjalanan aku dari Kuching ke Bintulu, aku drive tanpa aku sedar. Tapi after memory aku get back, aku ingat balik situasi dia. Aku memang drive, tangan aku macam ni, tapi actually my hand dia kena lock. Dia macam jasad kau dekat sini, soul kau dekat sini. Aku nampak benda tu, aku boleh nampak, tapi aku tak boleh kontrol badan. Okay. Okay. Tapi kau sedar tak yang kau drive pergi Bintulu tu? Aku sedar. Okay, masa aku hilang, aku memang tak sedar. After berubat, after few months, aku punya memory start to recover. Then aku ingat balik perjalanan aku dari sini ke Bintulu. Sampai je Bintulu, aku sedar. Masa tu lah, aku sedar aku memang dah dekat kawasan Bintulu. Masa tu aku tengok signboard. Aku memang betul-betul lah dekat dekat tepi jalan. Sini ada stesen minyak, Petronas. Aku nampak signboard, welcome to Bintulu. Masa tu aku jauh. Aku tengok signboard tu kan, aku macam jauh siot sampai sini. Aku macam ada takut, ada tak. Yang happy-nya aku tak pernah lah begitu macam dia. Aku macam main aku explore sikit lah. Tapi at the same time aku macam oh shit, what happened? Aku macam macam perasaan kau time tu bercampur baur lah. Tak tahu nak macam mana nak express diri sendiri lah. Bercampur baur lah. And then masa tu kepala aku memang pening lah. Pening ni macam migraine yang kuat lah. Berdesing tak time kepala kau pening? Rasa macam ada tak bunyi tu? Ada juga kan? Ada kan? Sikit lah. Masa tu
kepala aku memang sakit, bersin juga. And aku at the same time aku rasa badan aku macam tak selesa, lemah sebab kau dah drive jauh apa semua kan. So mesti kau tenaga kau pun dah kurang, kau tak makan semua. Aku ingat balik aku memang tak makan. Memang kau directly lah kan? Aku memang direct. Memang direct. And okay, yang tadi aku pergi Tanjung Batu. Aku pergi farmasi dulu untuk beli bandage dengan pelimpan. And then after that aku decide untuk cari tempat rehat lah. Which is, masa tu aku memang tak terfikir pun nak tinggalkan sama-sama kan. Aku try untuk contact member aku pun aku tak telefon aku pun hilang. Aku tak jumpa telefon aku semua. Kau telefon kau kat mana time tu? Memang tak jumpa? Aku tak tahu telefon aku sampai sekarang kan? Aku cari dekat kereta aku tak ada telefon man. Sampai sekarang kau tak jumpa lagi kan? Kau cakap dengan aku hari tu. Sampai sekarang pun kau tak jumpa kan? Sekarang itu tak jumpa. Memang tak jumpa, memang hilang. Kalau mana pergi telefon aku, tetap dalam aku punya memori aku memang tak ingat apa. Aku memang tak ingat mana telefon aku. And lepas tu, okay, balik kepada cerita yang pergi farmasi. After farmasi tu, aku masuk kereta. Kepala aku pening. Aku nak rehat dalam kereta pun cuaca kan panas. Masa tu jam dalam pagi. Aku decide untuk cari tempat penginapan. Aku tengok ada satu hotel ni memang depan aku. Aku tak nak sebut nama hotel tu. Tak payah mention lah. Bila aku sebut hotel ni, orang tahu hotel ni adalah hotel budget. Aku tengok hotel budget, aku macam tak terfikir, aku walk in je lah. Tanya berapa harga pun kan, aku tak aku ambil kunci je, aku tak masuk bilik. Aku ambil kunci and aku masuk balik kereta aku. Sampai dekat pantai Tanjung Batu. Sampai di situ aku pergi menenangkan diri aku dekat tepi sisiran pantai. Masa tu banyak orang, banyak family, banyak budak-budak, banyak couple-couple lah yang berjalan kan. Bila dah jam pukul 6 macam tu, masa tu aku memang decide untuk nak tengok sunset lah. Sunset. Bila matahari dah terbenam kan, pukul 6.30, 6.40 kan, badan aku start rasa macam ringan sikit. Start rasa ringan. I don't know why, but badan aku seolah-olah macam dikawal. And aku punya mata, dia macam start nak, macam mana cakap lah? Layu, rasa macam nak padam lah. Macam nak padam kan? Macam nak terbejam juga kan? Mana terbejam. And then aku tergerak hati nak pergi Time tu yang kau dengar bisikan tu kan, kalau tak silap aku yang kau cakap, dia cakap macam time tu kan? Yang ni, this. Okay. Masa tu, aku tergerak hati nak pergi this one place. Dekat Tanjung Batu ni, dia ada satu tempat. Dia ada gerbang dekat atas bukit. Aku tahu bukit. Aku ingat balik, dia memang dekat atas bukit. Dia ada taman. Sini ada taman. Naik sikit dia ada tangga, tangga. Ada tangga yang kecil lah. And then atas tu ada gerbang. Dia gerbang tu dia tempat untuk lepak lah sebenarnya, ada meja, ada kursi rehat kan. I don't know why, but hati aku tergerak hati nak pergi ke situ. So aku pergilah naik tangga. Masa tu ada beberapa orang kan. Hati aku kuat suruh aku naik this one batu yang dekat atas gerbang tu. Masa tu ada 2-3 batu, tapi yang batu ni yang paling besar, paling rata lah, yang kita boleh diri kan. So aku naiklah batu tu tanpa reason why. Dia macam kau tak fikir pun apa, masa tu kepala kau kosongnya. Aku naik batu, and then aku tengok bawah. Dekat bawah tu memang tinggi memang tinggi gila.
memang tempat yang agak bahaya jugalah untuk duduk. Terutama ini ada banyak batu kecil-kecil dan ini ombak. Faham. And then masa aku tengok bawah tu, aku punya mind masa tu kosong kan. Aku tak terfikir apa, masa tu aku bisa dengar bisikan, so aku terjun, go. Oh, dia umpama macam ada something yang bawa kau untuk, Ada something yang membawa aku pergi dekat tempat tu. macam nak suruh kau pergi terjun lah tentu. Dia macam seolah-olah suruh aku pergi, faham tak? Oh, wow. Pergi. Okay. Tapi kebetulan lah, this one couple yang sempat menyapa aku lah. Dia tegur aku lah, dia macam, bro, kau buat apa ke atas? Tinggi tu bahaya tu, tergelincir nanti jatuh. Masa tu aku macam, badan aku rasa ringan lah. Macam, Kau tiba-tiba macam, terkesima, macam terkejut lah. dia macam kau tersedar something, macam macam kau tengah seorang kan, kau kadang-kadang kita stres, kita macam ni kan, macam tadi Ini bila orang tegur kau, kau macam tersedar something lah. Dan kau cepat nak turun, macam kau tengok benda tu bahaya kan. Kau jadi macam gayat lah tu kan? Gayat lah macam gayat, and then aku cepat-cepat nak turun. So time kau dengar bisikan tu memang clear lah nak suruh kau macam terjun. Dia bisikan kecil Terjun. Kecil je bisikan. Oh macam tu Macam terjun. dia terjun, tapi dia ada something like sebut. Aku tak ingat recall back macam mana apa benda yang sebutkan. Dia macam suruh kau pergi. Oh. Go. Okay guys, okay, couple tu, if korang tengok video bongkar seram ni, kita orang nak berterima kasih dengan korang. Kalau tak Mamat ni, kalau tak dia, my best friend ni, my memang best mate ni, maybe dah tak ada lah time ni. Kalau korang tak tegur tentu kan. Betul. Sikit lagi. Sebab masa tu badan aku dah seringan tau. Dah rasa macam dah nak jam lah time tu. Kira jam lah sebab badan aku dah seringan lah. Kalau tak ada couple memang aku dah pergi lah. Okay guys, korang yang couple tu yang dari pintu dulu tu guys, kalau korang tengok bongkar seram ni, aku minta korang untuk komen kat sini, okay? Maybe kita orang boleh sapa korang, boleh menyapa korang, and berterima kasih dekat korang sebab menyelamatkan satu insan yang hampir nak dibawa something untuk, boleh jadi macam kes dia ni adalah bunuh diri lah, tapi tak jadi, disebabkan oleh something yang ada dalam badan dia. Kita orang ucapkan thank you so much guys. Kalau korang ada ternampak video bongkar seram ni, sila komen, jangan lupa untuk komen ya. Okay, lepas tu aku dengar lepas habis kat situ dipendekkan cerita ni kau, sebab family kau dah buat report polis time tu kan. Dah buat report polis. So bila dah buat report polis ni, kau kena bawa balik time tu kan. Time tu ada family member daripada sebelah bapak ke sebelah mak kau yang polis di Bintulu tu yang bawa kau balik kan? Sebelah mak kau kan. Masa tu aku jadi macam artis juga. Artis So kereta kau time tu kau yang memandu ke time kau balik tu, ke Kuching balik tu, ataupun family member kau yang memandu? Masa tu family member aku yang bawa kereta. Oh, okey. Aku masa tu jadi bos lah, duduk belakang kan. Duduk belakang je lah. Duduk belakang. So syukur lah sebenarnya, syukur. Kita orang syukur sangat yang kau still boleh maintain, membaik pulih. Okey. Dia makin sihat, kau pun makin sihat tu semua kan? Dah sihat lah. Okey, sebelum kita nak habiskan podcast kali ni, kau ada apa-apa pesanan tak? Macam, yalah, lepas kau kena santau ni, mesti kau rasa macam ada trauma sikit nak percaya dekat kawan-kawan macam ni tu semua. Kau ada tak? Sedikit pesanan lah. Kalau nak macam pesanan macam aku, hati-hatilah memilih kawan. Pandai-pandailah share information, personal problems dengan kawan masing-masing. Faham. And then paling penting is jaga diri ya. Jaga diri. Jaga diri and banyakkan berdoa and
banyakkan dekatkan diri dengan Tuhan. Okay, nice. Penutup yang nice guys. Okay guys, cerita dia memang dahsyat. So thanks to apa yang dah tegur tu tadi lah. Kalau korang ada, aku minta sangat korang untuk korang komen kat bawah ni nanti. Korang letaklah komen yang korang yang tegur Felipe ni lah masa tu apa semua. So guys, untuk yang kali ni, terima kasih sangat-sangat guys untuk korang yang dah menonton, korang yang dah subscribe channel kita orang ni. Kita orang berterima kasih sangat-sangat guys. Yes, we are really thankful sebenarnya guys. Kalau korang tengok ni, korang jangan just tengok je guys. Korang mesti subscribe channel ni. Korang mesti tekan like dan share dan tekan loceng notification tu guys. Untuk korang dapat lebih banyak lagi maklumat tentang channel ni dan lebih banyak lagi yang korang tahu update-update terbaru daripada kita orang. So sebelum kita orang nak habis, kita orang punya tagline apa? Ongkar. Surround!